lebih seimbang dan seduhan kopi tidak tercampur dengan rasa pahit dari kopi yang sebelumnya. Gunakan penimbang untuk mendapatkan 36 liter espresso. Dalam masa 20 hingga 30 saat. Gunakan jam digital untuk merekod masa 20 hingga 30 saat. Susu. Kemudian gunakan water pitcher untuk menghasilkan mikrofon daripada susu yang kita akan steam. Proses seterusnya ialah membuat latte art. Tuangkan espresso yang telah diekstrak tadi ke dalam mug. Kemudian tuangkan susu tadi secara perlahan-lahan. Mulakan dari bahagian tengah. Itu saja.